Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakem, tak cahau. Saya Muhammad Suman Siwam. Kembali lagi dalam isu Rohingya. Ya, bangsa Rohingya ini adalah datang untuk merempat, menagih simpati, tapi hari ini mereka naik kepala. Dan saya berpuas hati juga rakyat Malaysia bersatu ya untuk menghalau mereka. Kita menyatakan pandangan kita, pendirian kita. Kita tidak mahu bangsa Rohingya yang kurang hajar di Malaysia. Ada seorang influencer dia iaitu Arkan Prince. Banyak video dia yang dia menyatakan provokasi, ya, yang menyatakan dia ni teraniaya sangat. Ya, tetapi hakikat apa yang kita lihat hari ini, Rohingya sedang besar kepala. Kita boleh lihat di Selayang, ya, hari itu masa Raya Haji, diorang korban haiwan penyembelihan, buang darah dalam longkang, buang najis dalam longkang. Di situ KKM tak berfungsi. Bila mana rakyat Malaysia yang buat, orang tempatan yang buat, yang ada IC biru, mereka tangkap, mereka saman, mereka ambil tindakan yang tegas. Tetapi hakikat hari ini, Rohingya bawa kereta, bawa motor, langgar orang sampai mati, ya, membawa penyakit. Ya, kerajaan perlu melihat perkara ini dari dasar perundangan. Sampai bila lagi kita nak sembang pasal kemanusiaan. Ya, perkara ini perlu kita muktamadkan sebab rakyat dah menyatakan pendirian mereka. Kita tidak mahu menerima pelarian-pelarian di Malaysia. Dan dalam masa yang sama, Malaysia tidak pernah menandatangani mana-mana konvensyen pelarian. Ya, mana-mana konvensyen pelarian dan apa-apa berkaitan pelarian. Walaupun di Sabah, Malaysia tidak terima pelarian. Jadi bila mana mereka ditangkap, dia akan dicas di bawah Akta Immigration, iaitu mereka digelar sebagai PTI, iaitu pendatang asing tanpa izin. Klasifikasilah macam mana pun, ya, klasifikasilah macam mana pun, mereka ini bukan pendatang, mereka itu stateless, mereka itu pelarian. Tapi dalam rangka undang-undang ini dinyatakan sebagai PTI. Bukan saya kata undang-undang yang kata. Apa yang rakyat Malaysia bersuara hari ini berkaitan dengan undang-undang dan perlembagaan negara. Jadi kamu tiada hak perlembagaan, kamu tiada hak undang-undang di sini, sila berambus. Ya, UNHCR pun tiada kuasa atas dasar mereka sebab polisi yang dibuat di Malaysia. Kita perlu akui benda ini, saudara dan saudari, supaya negara kita terjaga. Kita tidak mahu sindiket-sindiket begini. Dan kita tidak tahu berapa ramai yang memegang kad UNHCR yang palsu, ya, ataupun projek. Jadi perkara ini kita perlu lihat secara menyeluruh untuk menyelamatkan keadaan masyarakat. Masyarakat hari ini menghadapi masalah sosial yang begitu besar, masalah sosial yang begitu ketara yang dibuat oleh pelarian-pelarian dan pendatang-pendatang yang hanyut ini. Ya, jadi apa yang saya punya pandangan, saya tetap berpendirian no Rohingya in Malaysia. Berambus kemanusiaan. Sampai bila kita nak cerita pasal kemanusiaan dan bila kita nak masuk dalam konsep kedaulatan undang-undang dan negara. Kita hari ini mempertahankan negara, tidak di situ dinyatakan kita ini bukan Muslim, ya, kita ini bukan manusia. Sudah cukup kita beri segala-galanya terhadap kamu atas dasar prinsip kemanusiaan, tetapi dibalas dengan kurang hajar, dibalas dengan biadab, ya, menunjukkan kepalanya besar. Ini tidak patut. Kita patut halau dan kita perlu bersatu buat demonstration untuk menghalau, untuk menyatakan pada kerajaan yang ada kuasa untuk menghalau mereka, dan UNHCR perlu bertindak dengan segera sebab ini melibatkan, ya, hak asasi rakyat Malaysianya tersendiri. Sekian, terima kasih daripada saya Muhammad Suman Siwam. Jadi perkara ini perlu kita melihat dari segi undang-undang. Hanya kemanusiaan tak guna. Tidak ada kemanusiaan yang boleh melangkaui undang-undang dan perlembagaan.